Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu, 6 hari bulan Jun 2026 Masihi bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tidak 20 dah. Jadi 21 dah sebab sekarang dah pukul 8 minit malam. 8 tepat pada pukul 8 malam. Jadi daripada 20 Zulhijjah itu sudah berubah kepada 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, sekarang tepat pukul 8 minit malam. So nanti seperti biasa video dalam report kita untuk hari ini. Kemarin selepas pada buat video dalam report pada pukul 7 dah malam dah. 7:40 tengok dah. Jadi lepas pada semaya syak baru saya keluar pergi ke kedai Fikri seperti biasalah. Ya. Singgah kedai burger, makan burger dulu. Alhamdulillah. Mana makan burger tu? Ada burger tu. Singgah kedai burger tu. Tiba kalau pergi ke kedai Fikri. Naik internet seperti biasa, balik pada pukul 11.50 kita berkurang. Tidur dalam pukul 11.50 balik. Tidur dalam pukul 1.20. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi, saya subuh makan sarapan. Dari pukul 7.50 pukul 8.10 tu keluar pergi kedai Fikri. Pagi tu biasa. Lepas tu pergi jual tank si buruk tu, beli 9% 3 kilo. Lepas tu terus pergi ke Jetih. Beli bawang sikit bagai-bagai di kedai eco shop. Beli pong 2 jenis, pam angin tu. Lepas tu macam-macam lah bagai tu. Dia bagi cek Lepas tu singgah di kedai Rambai. Kita makan Rambai, restoran Rambai tu makan tengah hari situ lah. Dah pukul 12.30 tu pukul. Lepas tu sambung balik perjalanan, terus balik ke mana? Singgah situ tidak. Singgah kedai-kedai lah tengah perjalanan tu untuk minum air apa semua tu. Lepas tu terus balik ke rumah lah. Sampai ada rumah dalam pukul 2 tu berkurang. Terlelap sekejap. 3.30 baru bangun balik sampai rumah dalam pukul 2 dah. Lepas tu duduk balik kau terlelap tertidur tu lah. Tidur bangun pada pukul 3.30, bangun mandi untuk sembahyang Zuhur. Pada pukul 3.50 sembahyang Zuhur. 3.40 sembahyang Zuhur. Lepas tu pada tu tak ada pergi mana-mana. Relax, tenang rumah. Bahasa ada pukul 6.30 bahasa tu baru pergi kedai Fikri pula. Kedai Fikri tu sama internet dengan sempat juga upload video. Sempat upload 10 video lah untuk satu channel. Satu channel. Malah tadi sesat satu channel. Malah tadi dengan pagi ni sesat satu channel. Untuk sesi petang ni satu channel pula sesat. Lepas tu pukul 7.30 terus balik lah. Tengok waktu maghrib dah masa tu. Tadi terus balik mandi terus semaya maghrib. Lepas tu terus datang ke sini pukul 7.50 ni terus mai ke sini lah untuk buat video ni. Pada tepat pukul 8 malam ni terus buat video daily report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.